So now, hari ni Mira buat apa? Mira nak buat makeup tutorial guys. First, kita wajib pakai sunscreen Avera. Now, kita pakai foundation Avera R200. So, Mira picit dia. Now, kita ambil brush. Lepas tu kita cat dia. Kita buat half face dahulu ya. Dab. Ini best. Tak perlu pakai loose powder. Dekat korang pelasting. Dan juga belah sini kita blend. Just guna brush Avera ni je. Yang tak rata tu, korang just ambil puff Avera ni. Korang just letak dekat kawasan yang tak rata. Mira punya base dah siap. Sponge. Mira selalu ambil macam ni. Then starting with my nose. Okay. Ni cara Mira lah. Orang lain makeup lain-lain kan. Aku makeup macam ni weh. Kita makeup tak ada kita tak ada apa tu. Tak ada apa resepi lah. Kita makeup asal boleh. So this is brush Avera juga. So kita buat hidung. Like that. See? Dah jadi guys. So contour pipi sikit. Tu. Kita tak guna banyak. Just sikit je. Tolak ke atas. Tolak ke atas kecil. So very simple. Kita hari ni buat just a simple pinkish gitu-gituan. Okay, Avera punya blusher. The Avera pun very pigmented. Sikit je guys. Dia dah terus pinkish dah. Nampak? Just smile. Then okay. Mira akan ambil apa tau? Mira akan ambil brush yang tadi tu. Yang ni untuk tadi brush eyeshadow. Mira akan letak dekat hidung Mira. Macam tu. Macam tu. So, macam mana Mira makeup macam mana. Dan a bit dekat bawah dagu sikit. Mira akan ambil juga blusher tu. I akan letak dekat atas mata I. And then the other side. Ni I buat cara Mira ya. I tak ada pro sangat. This is my style of makeup. Okay. Lepas tu, Mira akan letak bawah mata. Like that. And another side. Gitu. Gitu guys. Highlighter. Kita pakai dekat corner mata kita. Macam tu. Ni Mira punya cara lah. Kita letak bawah mata juga. Okay. Lepas tu kita ambil juga highlighter tu. Sama juga brush Avera. Tak dekat pipi. Sebab foundation Avera tadi kan dah tak payah pakai loose powder tau. So dia cantik, elok, bergaya. Nampak tu? Oh my god, the highlighter is so nice. Ni makeup taram-tarams. And then Mira kadang-kadang suka letak ni tau. Suka letak contour dekat bibir. Terasa whatever lah. Salah guna brush. Letak brush ni guys. Okay. Korang boleh tengok nak kejap lagi bibir korang menggil. Nampak? So lawa. So kalau korang tak ada lid line ni, just guna contour jadikan dia as a lid liner. Kejap lagi baru letak lipstick. Untuk yang bawah mata punya ni, just letak bawah mata gitu. Okay. Kita one. Kening Avera. Okay. Just rub like that. Buat je suka hati korang. Nak lukis macam mana, lukis je. Mascara. So, mascara Avera korang tengok Ada. This is my final look.
So korang boleh lah ikut step-step yang mudah, very simple punya look, dan Mira just buat tudung macam ni je. Okay, bye.